Ramai nak mula simpan emas tapi tak tahu nak mula dari mana. Sebenarnya langkahnya mudah dan sangat praktikal. Pertama, tentukan matlamat simpanan. Nak simpan untuk apa? Kahwin, rumah, pendidikan ataupun masa depan. Bila ada tujuan, simpanan jadi lebih konsisten. Yang kedua, pilih platform atau syarikat emas yang sah dan telus. Pastikan syarikat itu berdaftar, patuh syariah dan ada rekod yang kukuh. Contohnya, Public Gold yang ada kemudahan akaun simpanan emas GAP. Yang ketiga, mulakan dengan modal yang kecil. Tak perlu tunggu kaya baru simpan emas. Sekarang dengan Public Gold, boleh simpan emas dengan RM100 saja. Yang penting mula dan bukan tunggu. Yang keempat, kumpul sedikit demi sedikit. Disiplinkan diri, beli emas secara berkala. Sebagai contoh, setiap bulan beli 1 gram. Lama-lama akan jadi tabungan yang besar. Yang kelima, fizikalkan bila dah cukup berat. Bila simpanan dah cukup, tukarkan kepada emas fizikal, jongkong ataupun dinar untuk simpanan yang sebenar. Kesimpulannya, nak mula simpan emas tak susah, yang penting ilmu, platform yang betul dan juga disiplin. Kerana emas bukan tentang cepat kaya, tapi kaya dengan cara yang selamat dan berharga. Semoga perkongsian saya bermanfaat. Jika anda nak mula menabung emas dengan ilmu, boleh komen atau DM saya untuk saya bantu sebaiknya.